Ini adalah antara pemandangan biasalah sekarang ni di seluruh Aceh ni dan juga sebahagian Sumatera yang terkena banjir lumpur pada 27 November lalu, di mana pemandangan lah lautan kayu balak dan sisa-sisa kayu lah. Dekat ni, kami sekarang ni berada di kampung Babakrong dekat Sawang, Aceh Utara, dan diberitahu dekat kampung ni ada 150 buah rumah lah belah kanan saya ni. Air datang pada hari kejadian, air datang daripada belah kiri. Okey, semua kayu-kayu balak dan juga rumah-rumah yang dirempuh di hulu sungainya semua berhenti dekat sini lah. Kan, jadi dekat nasib baik ada lagi pokok pinang banyak kat sini, dia tersekat kat sini. Selamatlah rumah-rumah dekat sini, tapi semua kena lumpur lah, sampai sekarang tak bersih-bersih lagi. Hari ini hari terakhir misi 3.0 bantuan kepada mangsa banjir Aceh. Kami berada di kampung Babakrong. Ini adalah kumpulan terakhir lah, kita nak menghabiskan dalam 100 pek makanan di kampung Babakrong ni. Walaupun dah lebih sebulan, mereka masih belum pulih. Ramai lagi yang tinggal di pengungsian atau pusat pemindahan. Siang datang bersihkan rumah, malam tinggal di pusat pemindahan. Dan cuma berita baiknya dalam seminggu lepas dia kata elektrik dah ada lah. Okey, kita tengah mengagihkan, kalau tengok dekat situ set makanan, kita bagi beras 5 kilo, kemudian minyak dan telur 1 papan, dan kit kebersihan, ada sabun, shampoo, beruk gigi dan ubat gigi dan sebagainya. Dan kita harapkan semua tu dapat mengurangkanlah bebanan mereka, kurang-kurangnya buat sementara, sebelum kembali keadaan pulih seperti biasa yang kita tak tahu bila, mestinya mengambil masa yang panjang lah untuk pulih. Kita doakanlah semoga mereka dipermudahkan dapat kembali kepada kehidupan seperti biasa sebelum ini, insya-Allah.